Sekejap. Wih, ramai orang buat live. Wih, thank you Aina. Wih, ramai orang buat live rupanya. Oh, ingat Abang Meh sorry ya. Abang Meh kau jadi orang yang pertama. Celaka. Abang Meh baru nak jadi orang yang pertama. Sama baju, sama. Aiting ah. Kak ngayu aiting macam ke ni? Ha, duk dia sudah. Tak boleh nak oyak. Kau siap awak. Kita jalan, ambil jalan. Mana nak jalan pun. Baju nikah kau baju gaya ni. Baju malah. Baju gaya lah. Apa kau baju nikah bukan nak nikah dah ni awal lagi. Sabar. Apa salah boleh gaya-gaya ni jadi kau nak marah kau ke. Gaya-gaya ni tanya salah pelik tak? Lama rasanya kita tahu mana. Bodoh lah. Kena gitu tutup mula tepat. Mana ni? Masuk kena ke? Bukan. Aduh, tanya ni baju nikah ni baju gaya lah. Takkan baju nikah gini. Baju nikah lagi comel dah baju gaya. Buat pagar meh. Buat pagar ke apa? Ada dah pak. Bodoh aku duk tunjuk. Siap awak kalau awak mana nampak ni, jangan duk mari je. Ada orang ni. Bukan tak se ajak. Tapi memang tak se ajak. Kita tak kenal tak? Kampung Faik ni orang famous memang kita beme. Faik Avenger daripada Melaka. Hadir. Salam dari Miri Sarawak Aiman. Mantap. Mata lagi siapa meh? Jangan. Kita ambak Melaka. Oi Aina, thank you. Mantap doh. Wih, rezeki hari raya gini. Tak salah alamat pula. Tu. Hai. Tu. Aiman Junaidi live. Biarlah Junaidi. Ayah dia biarlah Aiman live. Biar. Tak masih hingga era ni ya. Tapi rambut ni kalau saya terbuka ni hancur. Mata nak gigi. Tutup. Yang ush. Ikan paus. Buka mola kita tak buka mola. Oi, boleh mantap lah. Aina, thank you doh. Mantap lah. Ikan paus kan tu? Betul kan? Ikan paus kan? Lokman dah botak tak lagi. Ui, thank you. Semoga Aina dimurahkan rezeki. Mantap lah nah. Ui, itu duit raya kepada saya tu. Terima kasih banyak-banyak. Ui, thank you bagi ikan paus. Lokman ni dah bertahun dah tak dapat ikan paus. Sejak ni orang panggil rezeki hari raya. Gila, terima kasih lah. Nak lagi kau? Janganlah. Tak payahlah. Cukup lah. Cukup. Lokman tak nak kikis duit orang yang bagi ni. Ikutlah, boleh kok. Invite Aiman bah, meh. Jual mak. Marilah jual murah mayan lah meh. Doman nak berkahwin dengan gila. Mu tanya direct molek saleh. Gila bah. Mana tu ban? Senyanya dia nak lagi padahal saya tak sedap. Saya nak buat live. Saya tak boleh saya macam ni. Kalau hati lagi dekat saya jadi tak fokus. Nak lagi ke tak? Biar. Macam rugi pula kalau tak. Woi, mantap lah Aina. Aina, selamat hari raya. Kami ucap pada semua. Dah pada Aina sebab dia bagi gift kat Abang Meh. Terima kasih dah sekali lagi untuk paus yang kedua. Janganlah bagi paus yang ketiga. Cukup lah. Cukup sampai 2 je nah. Macam rugi pula kalau tak. Woi, mantap lah Aina. Aina, selamat hari raya. Kami ucap pada semua. Dah pada Aina sebab dia bagi gift kat Abang Meh. Terima kasih dah sekali lagi untuk paus yang kedua. Janganlah bagi paus yang ketiga. Cukup lah. Cukup sampai 2 je nah. Lokman jual mahal mana ada saya jual mahal. Kalau saya jual murah korang nak ke? Tak nak kan? Mana ada. Cukup. Salam kosong. So
Guys, untuk rumah terbuka pula. Untuk yang nak raya rumah saya tak bagi. Saya bagi dekat Aina sebab dia bagi gift. Yang mana nak datang rumah saya, bagi ke paus, saya bukakan pintu. Sekarang ni dalam list Aina seorang je sebab dia dah bagi 2 paus. Yang lain, yang mana nak korang boleh bagi paus 1 cukup lah. Nanti saya tolong buka untuk korang. Aku berniaga rumah ni namanya ni. Saya penat dah. Tak ada saya pergi raya ni. Mak raya jauh mai pergi Kelantan, kita nya JB. Jauh. Nanti insya-Allah kalau kita pergi JB kita upload kita roger. Lah mai sokok. Saya tak isap benda-benda yang melalaikan dunia ni. Saya tak isap. Awak jangan nak fitnah saya isap rokok ke apa. Rokok ni sama dengan wanita, buat kita ketagih. Allahu Akbar. Dia bagi tereng pula dok. Mantap Bena, mantap. Semoga dimurahkan rezeki. Janganlah bagi lagi. Cukup. Kita cukup. Mana tahu kita boleh main fikir apa ni. Tang Aina spam. Top. Mantap. Buat gapo tu? Thank you for the gift. Lo tak isap okok pok je. Pok pula tak isap. Thank you. Gift. Nak duit raya Abu Emi. Cukup. My ML lah. My ML. Sebut nama kau kali. Azim. Yo Azim. Rose gold ko dah ni soft pink. Abang mai rumah kita dekat je. Nanti orang tahu rumah aku. Jangan dia buat pasal. Ya pasal mu tahu mestinya. Jangan ayat gitu. Nanti orang tanya. Sebab orang akan tanya gini, rumah Lok Mai mana ya? Tak tahu kita. Kita wis 100. Ni kena 10 orang tanya gitu. Tak kaya mu. Kalau pi rumah dapat duit raya dak. Dapat nepuk. Aku tepuk ni. Aku ayat dah jangan nak mari lagi. Orang nak tubik raya ni buat JJ Ramadan man. JJ Ramadan mana? Abang mai kat Kelantan ke? Pergi Sabah on duit Lok Mai jangan. Bagi paus dapat raya rumah Lok Mai ke? Cukup lah. Kesian dia dekat tu. Boleh tunggu abang mai kahwin. Ada mana demo? Kita kau lama kau banyak orang tanya kita duduk mana. Kita takut nak kita duduk mana. Kawan dengan Fae mana? Ginjal rumah gawe kau. Bagi paus beli raya tak? Sekejap, aku nak buat trend QR. Aku nak buka QR apa ni? Boleh tak? Bye Lokman, bye. Nak tanya ni. Korang sekarang ni dah start apa ni? Dah start pergi beraya ke belum? Kau duduk raya dengan family sekarang? Kenapa tak bawa Fae balik bila kau dengan Fae belum? Bahaya. Guys, saya nak end dulu. Saya nak video call dengan kawan saya. Kan sekarang saya kat Kelantan ni, ada kat Keter. Selamat Hari Raya Mat Zating tak ada. Teringat royak lu. Saya nak ucap dulu. Untuk yang mana bagi gift ni, untuk yang bagi gift lah. Untuk tak bagi gift saya ucap. Gurau. Sekejap Dia tahu nak tak phone dekat mana. Kepada korang, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya minta maaf kalau saya ada buat silap dengan korang. Saya minta maaf. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kepala mana? Kepala apa ni? Okey, saya tak maafkan. Tak namlak. Selamat Raya. Macam kena kurung tu. Mana ada kena kurung? Kata selamat raya. Aduh wegi ayah Muhammad, jangan ulang. Tadi nak dapat kepala. Putih demo meh. Ish.
Matthews. Mana le Sabah dok. Mak Hari Raya selamat raya. Dah jumpa Lemang dok lagi. Lemang kita tak jumpa lagi Lemang. Lemang kita tak jumpa lagi sebab kita baru nak pergi beraya rumah lagi ni. Tadi berucap tak nampak kepala masuk orang tu. Tak nampak kepala. Nampaklah. Awak yang lag. So guys, saya nak end dulu. Kita jumpa sekejap lagi. Ada orang duduk tengah spam call ni. Ini nak gapo ni. Okay. So untuk kali ni sepanjang bulan puasa ni sebelum nak pergi umrah, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Lok minta maaf kalau ada terkasar bahasa dengan korang. Ada dalam konten takut ada menyinggung perasaan netizen yang tidak berwibawa ni. Lok minta maaf. Mungkin di lepas balik umrah Lokman akan perbaiki kejahatan mulut Lokman. Sebab dulu Lokman tak macam ni. Lokman bergatal. Lokman dah bosan dah bergatal dengan perempuan. Lokman tembak orang pula. Okay. So ada perempuan lah sentuh saya kat belakang. So guys, saya nak pergi. Selamat tak pergi umrah sekarang. Saya pun ada plan nak pergi juga. Dia insyaAllah selamat. Sebab saya dengar agak ni orang apa ni, Peher duk Kelantan. Orang hok daripada Mekah tu boleh balik dah kat Kelantan. Daripada ada hok orang daripada Kelantan sini ada hok pergi dah. Time duduk tengah pergi tu ada yang pergi. Time bulan puasa yang pergi. So guys, bye bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Bye bye.